Nothing Headphone One. Bentuk dia sangat minimalis, sangat nipis and sangatlah futuristic, macam headphone dari masa depan. Okey korang, mungkin sebelum ni korang pernah tengok phone yang berjenama Nothing kan? But untuk kali ni aku nak reveal lagi satu line up yang paling latest dari Nothing, iaitu ada dekat tengah aku ni. Ini Nothing Headphone One. So korang bayangkan, Nothing yang memang terkenal dengan UI dia yang unik, Nothing OS. Lepas tu dia ada lampu glyph ni, pengunsur transparent. Dia dah keluarkan headphone. Korang tengok ni. So apa lagi tunggu, jom kita unbox sama-sama dengan aku. Basically mula-mula dia punya kotak dia bagi aku agak besar, minimalis, memang seiring dengan Nothing punya branding. And dia ada sound by KEF. So kalau korang nak tahu, KEF ni dah di-tune sound dia, so jadi lagi lagi best lah. So ini bahagian bawah dia, nampak? Nice kan? So jomlah kita unbox dulu. So nak open, korang buka bahagian bawah ni. Oh ya, untuk dari segi spek, dia support LDAC, high-res audio, wireless obviously. So untuk permulaan aku nak unboxing dulu, sebab nanti aku akan buat full review. So korang kena stay tune lah kan. Nice, mudah gila nak buka. And aku rasa kotak dia slide kot, slide kat atas. Bukan slide kat atas. So korang kena macam mana ni? Okay, dah slide dah. Oh, kena tolak macam ni. Sekejap. Oh, dia kena kuat sikit. Okay, tolak tepi. Dia punya kotak dia transparent. Bukan transparent, color putih, but dia ada rekaan. Dia macam 3D timbul sikit, tengok. Macam kotak Nothing phone punya kotak, which is very good and unique. So kotak memang completely putih, kecuali depan ada design 3D macam ni. So kita buka lah macam ni. Belakang awesome. Dekat dalam korang akan dapat kotak yang macam ni tau. Dia datang sekali dengan casing siap-siap. So headphone itself datang siap-siap dengan casing. Sangat nipis. But sebelum tu aku tak nak unbox ni dulu. Aku nak tengok apa ada dekat dalam ni. So korang kena scan QR ni untuk link dengan Nothing apps. So aku rasa kat dalam ni ada wire. Jom kita tengok sama-sama. Wire USB Type-C untuk korang buat charging. Awesome. Kita ada headphone jack 3.5mm. Yalah, dia sebab dia nak support high-res audio, so korang kena cucuk lah ni kan. And user manual itself, banyak arahan. Jom. Lepas tu aku punya first impression setakat ni sangat nipis. So kalau korang nak bawa travel sesuai, datang dengan casing, nak masuk dalam bag pun dia tak makan space sangat. And dia punya zip dia ni pun best. Dia ada logo Nothing kat sini, nampak tak? Okay. So buka. Aku nak buka macam mana? Oh, macam ni. Nampak sangat futuristic kan? So ada silika ni kalau tak nak bagi dia macam menyerap moisture. And inilah guys, Nothing Headphone One. Bentuk dia sangat minimalis, sangat nipis and sangatlah futuristic, macam headphone dari masa depan. Okay, aku nak tunjuk kat korang secara close up. So dekat sini dia transparent, ada macam 2 butang kat sini. Bukan, butang kat bawah. So kalau boleh tengok lubang headphone, and then dekat sebelah ni ada another butang ni macam slider tau. Dia macam pil, dia boleh pusing-pusing. Lepas tu kat sini ada another butang volume maybe. So korang boleh macam ni. Very solid and pakai. Very comfortable. Walaupun aku belum on lagi, dia dah isolate segala bunyi.
Nice. Memang ngam dengan kepala aku. Aku tak sabar nak buat full review. Lepas tu dia punya tempat telinga ni sangat lembut. Dia macam memory foam. And dekat dalam, inilah macam mana rupa dalam dia. Very nice. But aku suka dia punya design dia. Sangat nipis macam ni. Korang tengok. Dia minimalis. And ada ciri-ciri industrial design. So kalau korang tengok design tepi ni, bila korang tengok dari jauh, memang dah tahu ini dari brand Nothing. Pula design comparison antara Nothing 3A. Tengok. So dengan Nothing headphone, dia ada DNA yang sama. Which is nice. Kan? Okay. Macam biasa, let's say kalau korang nak tengok full review, aku akan fully testing dari segi software dia, macam mana dia punya quality audio dia, cara pakai dia, everything. Macam biasa, jangan lupa stay tune for full review. Macam